Betul, 33 orang buat salah. Tapi kenapa 400 orang ni, yang lain ni, semua kena hukum? Tahu tak ini ibarat macam apa? Ini ibarat macam zaman sekolah dahulu. Member kau conteng meja, tapi satu kelas kena hukum sebabkan dia. Macam zaman darjah 3. Boleh dipraktikkan lagi ke? Adakah ini dipanggil keadilan? Atau ini dipanggil sebagai malas buat kerja? Sapu je rata semua. Ini yang kita kata ialah collective punishment. Satu kerja sangat mudah. Salah satu, sapu semua. Boleh balik rumah, tidur. Tapi adil ke? Selangor FC selalu cakap dekat social media mereka, peminat ialah pemain ke-12 kami. Tapi bila peminat buat salah, mereka buang macam sampah. Selama ini, kelab memang anggap penyokong ni semua sebagai satu masalah yang perlu ditangani ke? Padahal, dalam bola sepak, peminat bukan penonton biasa. Mereka nyawa stadium. Mereka lah yang ada dengan pasukan, tak kira waktu jatuh atau naik. Mereka lah yang menghabiskan duit poket sendiri, beli tiket, beli jersey, beli apa-apa yang diberikan oleh kelab. Kelab nak tegas, tegas dengan jelas. Dengan peraturan, dengan keadilan. Sebab mungkin hari ini, Ultra Selangor yang kena hukum. Tapi esok lusa, mungkin kumpulan lain pula yang kena. Dan Selangor FC kena ingat satu ayat keramat di dalam bola sepak. Football without fans is nothing.